Assalamualaikum guys. Okey, hari ini saya mau review sedikit selepas saya pasang GPS tracker di Pro 2 Azia ni guys. Kalau kamu tengok, sebelum ni saya ada buat video pemasangan yang ringkas lah, yang simple-simple sahaja, kamu boleh tengok. Okey, jadi sekarang kita tengok function dia guys, macam mana. Okey, yang ni jenis GPS tracker jenis Pro Track lah. Boleh tengok dia punya apps macam ni. Okey, dia gunakan apps My Track lah. My Track. Sekarang saya sudah pasang di Pro 2 Azia. Jadi kita tengok dulu dia punya interface macam mana. Okey, di atas ni dia ada positioning, playback, details, instruction, semua ada di sini Untuk tengok dia punya details, tekan ni boleh nampak. Ni dia punya details lah. Yang biasa-biasa sajalah, dia punya model. Okey, IMEI saya tutup sikit guys. Okey, GPS, state, kemudian okey, ini yang penting. Sorry guys, kabur kah? Okey, boleh nampak kah? Okey, positioning. Positioning, inilah dia punya location. Map ni dia datang macam ni, tapi boleh juga tukar jadi macam Google Map punya style. Macam ni lah. Okey, satellite image. Okey, di sini boleh nampak juga dia punya number, model, bateri, 100%, voltage. Ini voltage kereta lah, 12.3. Kemudian speed, dia tengah parking memang kosong lah. Static, dia 3 minit. Selepas saya hidupkan 3 minit static. Okey, time ni masa sekarang, masa dan hari bulan lah. ACC on, engine tengah hidup. Okey, kalau engine dia off, dia akan mode dia off lah. Kemudian di sini kita boleh tengok playback. Playback ni kita tengok dia berada di mana, dan boleh set lah start berapa hari bulan dan sekian-sekian. Okey. Kemudian kita tengok back. Okey, di sini ada alarm. Ini dia punya notification lah. Alarm ni kita sudah set. Contohnya, kalau enjin dia tengah hidup, boleh tengok. Ataupun bila waktu dia kasih hidup enjin dan bila waktu enjin dia off. Di sini boleh tengok. Waktu dia semua ada tercatat di sini. Pukul berapa, pukul berapa. Kemudian, okey, di sini saya ada set juga dalam instruction ni. Engine cut off control boleh set. Okey, external power off alarm, overspeed alert, GPS low battery, semua ada di sini Semuanya boleh kita set. Contohnya, sekarang overspeed alert saya boleh set sampai 100 km lah. Dia sebenarnya boleh set berapa-berapa saja. Sekarang saya set 100 km per hour. Maksud dia kalau kereta ni bergerak lebih 100, dia akan datang notification ataupun alarm dengan kita lah. Dan time range 5 saat. Maksud dia bawa 100 km per hour 5 saat. Tidak berhenti, datang alert. Okey, alert dia macam ni guys. Pergi yang alarm. Okey, kita cari dulu. Sekarang kereta nampak di sini ada overspeed alert. Pada 18 hari bulan Februari baru juga. Tekan. Kena tekan sekali lagi guys. Tengok Di sini dia akan beritahu detail lah bila waktu dia bawa laju tu. Ni overspeed alert. Okey, nampak. Ini dia punya map, dia punya detail semua ada di sini. Berapa kelajuan dia, address dia di mana, GPS location dia memang akan beritahu. Dia di Kimanis. Ini contoh lah. Jadi contoh lah, kalau kebanyakan lah kereta sewa kan, dia mesti pasang GPS tracker ni. Kenapa? Sebab kita boleh pantau lah. Contoh, bila ada saman di kereta sewa ni, kita boleh tahu. Kadang-kadang dia tidak mengaku dia bawa laju. Tapi bila kita tengok dalam apps, dia ada bawa laju pada tempat yang macam ni. Okey, datang surat saman beritahu dia ada laju di Kimanis contoh. Bila tengok dia ada bawa laju 93. Maksud dia atas 90. Jadi dia kena tembak laju dan dia memang berada di situlah. Jadi ni boleh jadi bukti yang dia bawa kereta laju. Itu contoh guys, contoh. Okey. Simple je kan? Ini yang penting sebenarnya, bukti. Okey, ni overspeed, ni engine on off boleh tengok lah.